Kena tunggu semua husband you buat untuk you. Sebab tu saya pernah nak terjadi macam tu dulu masa saya kahwin. Saya rasa macam alamak bestnya dimanja-manjakan oleh suami. So saya rasa macam tak boleh. Dan mak saya advice saya, tak apa kalau suami tak boleh ambil cuti, pergi je bawa anak tu sakit, pergi sendiri, pergi hospital sendiri. So okey, itu apa yang saya buat. Saya rasa macam lah sebenarnya tak payah pun nak tunggu suami. Dan kita boleh je. Kan? Macam kalau you rasa tak boleh nak handle seorang-seorang, call je mama datang je. Sebab kita alhamdulillah kita duduk dekat-dekat, bukannya duduk yang macam seorang kat Kelantan, seorang kat Melaka. So itulah alhamdulillah support system yang sangat bagus, sebenarnya sangat membantu dalam ekosistem kekeluargaan ni kan. Tapi tak apa kalau kita tak ada mak ke, tak ada adik-beradik ke, kita cari orang-orang yang kita boleh harapkan. Kawan pun boleh sebenarnya kan. Itulah sebenarnya menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu memang kena sentiasa kuat. So bila saya dah jadi mak-mak ni, saya rasa macam kuatnya mak aku. Saya belum tahap itu lagi lah. Saya mungkin dalam tahap 40% kot. Sebab setiap hari pun kita belajar benda baru. Setiap hari pun kita akan menjadi lebih kuat daripada semalam-semalam ni kan. Betul. Okey, terakhir kita nak minta mungkin kalau ada apa-apa yang ingin Anis katakan kepada anak-anak mungkin mereka sedang menonton nanti bila dah besar, dah boleh faham. Mungkin ada apa-apa lah yang Mami nak katakan kepada anak-anak. Dan juga mungkin sedikit ucapan buat suami juga. Sweetnya. Untuk Rais, Mikael and Hulia Tihani anak Mami, thank you sebab membesar dengan baik, selalu ikut cakap Mami dan Daddy.